Salam sejahtera. Sesi ini kita akan belajar mencari nilai pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung. Jom lihat soalan ini. Diberi A berubah secara langsung dengan B dan secara songsang dengan punca kuasa 2 C. Hitung nilai M. Mula-mula, tukar ayat yang ada perkataan berubah ke bentuk simbol ubahan, iaitu A simbol ubahan, B per punca kuasa 2 C. Ingat, kalau langsung tulis di atas pecahan, kalau songsang tulis di bawah pecahan. Dan tukar simbol ubahan kepada sama dengan K, iaitu A sama dengan KB per punca kuasa 2 C. Sekarang gantikan nilai untuk cari K. Lajur yang semua nilai diberi adalah untuk cari K. A ialah 12, B ialah 3 dan C ialah 4. Punca kuasa 2 4 ialah 2. Pindahkan pecahan ke kiri, kita perlu terbalikkan pecahan. So, K sama dengan 12 kali 3 per 2 akan jadi 2 per 3. 12 kali 2 per 3 sama dengan 8. Maka K sama dengan 8. Sekarang gantikan nilai K ini dalam persamaan tadi. Maka A sama dengan 8B per punca kuasa 2 C. Sekarang kita boleh cari nilai M dengan gantikan nilai dari lajur 2. A ialah 84, B ialah 7 dan C ialah M. 8 kali 7 sama dengan 56. 84 dan punca kuasa 2 M saling tukar tempat. So, punca kuasa 2 M sama dengan 56 per 84. Untuk cari M, kita kena kuasa 2 kan pecahan ini, iaitu kita kena buat lawan erti. Maka kita kuasa 2 kan 56 per 84. Maka M sama dengan 4 per 9. Sekian, bye.